Influenza, sambungan daripada yang kita bincang semalam. So, apakah dia gejala influenza? Macam mana nak tahu kita ada kena influenza? So, nak confirm influenza ke tak memang hanya by swab. So, swab test sama ada daripada air liur ataupun daripada hidung kita, nasal swab ataupun throat swab. Dan kita boleh buat rapid test yang cepat dan murah, ataupun lebih baik adalah buat PCR test. So, PCR test kita boleh tahu di influenza A, B, C dan sebagainya. So itu satu yang untuk confirmkan. Tapi apakah gejala dia? So gejala dia biasa demam, dan demam dia agak cepat. Demam kadang tinggi 39, 40, terutama kalau influenza A, H1N1 dan sebagainya. So influenza A biasa lebih tinggi daripada influenza B, dan demam dia tinggi 39, 40. Kadang tak turun, makan ubat demam, paracetamol tak turun. Kalau turun pun turun sekejap, dia naik balik dalam masa 4 jam lebih kurang. So demam yang tinggi, sakit kepala, sakit badan sangat sampai kadang nak jalan pun tak berapa larat. Batuk yang kering, sakit tekak, sesama, kadang boleh muntah-muntah, berak-berak dan sebagainya. Ini adalah gejala yang biasa jadi pada mereka yang dapat influenza. Apa komplikasi influenza? In rare cases dia boleh dia boleh pergi ke otak jadi meningitis, dia boleh pergi ke jantung menjadi cardiomyositis, myocarditis, dia boleh pergi ke paru-paru menjadi pneumonia, dia kata kuman di paru-paru juga. Dan dia juga boleh, so influenza ni dia rendahkan imun sistem kita. Imun sistem dia rendah. Bila imun sistem rendah, kuman lain boleh masuk. Ini kita panggil secondary bacterial infection. So bakteria lain masuk dalam badan dan menyebabkan masalah pada badan kita. So tu di antara komplikasi dia. Dan kadang-kadang selepas baik daripada influenza, boleh juga dapat radang pada otot, typically pada otot calf kita ni, labu betis kita ni. So orang labu betis tu kadang sakit sampai tak boleh nak jalan. Ni kita panggil transient post-viral transient myositis. So radang dekat labu betis, kadang sampai tak larat nak jalan pun. Bila kita ambil darah, kita akan tengok cardiac enzyme dia, creatine kinase dia tinggi. Ni di antara gejala yang kita boleh dapat bila kena influenza. So bila ada gejala ni, kena dapatkan rawatan dengan segera.